Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak share resepi menu legend iaitu ikan masak tauco. Ini dia ikannya. Okey, jom kita start buat ikan masak tauco. Cara Rozet siang ikan temenung ni, dia punya mulut buka, iris. Lepas tu kat sini. Macam tu. Olak sekali je. Alright. Sekali lagi. Mulut dia ni. Iris. Okay. Settle. Okay. Senang je siang dia. Tarik semua. Clear terus. Nak basuh dia pun senang juga, pakai ibu jari tolak bahagian darah-darah beku dalam perut ni. Slow-slow je sebab isi dia lembut. Macam ni. Jadi kena slow-slow. Okey, Rozet nak selawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat Rozet kenalkan bahan-bahannya. Ni ikan dah siap basuh bersih. Nak pakai ikan apa-apa pun boleh. Ikan ni kita nak goreng. Sebelum goreng kita akan lumur dengan garam dan kunyit. Okey, tauco semestinya kena ada ni. Rozet pakai tauco opah, sangat sedap. Dia jenis yang masin, jadi kena kurangkan garam. Ini air asam jawa. Bahan tumis ada bawang besar, bawang putih, halia. Ini bahan seterusnya. Bawang besar, cili besar merah, cili besar hijau dengan timun. Itu sahaja. Mula-mula sekali untuk ikan ni nak lumur. Sikit je garam. Sebab tauco opah tu dah masin. Sebut kunyit. Okey, bismillah. Kalau nak pakai tauco jenis apa-apa pun boleh. Tapi sebelum masak tu rasa dulu. Ada tauco jenis masam. Ada tauco jenis masin. Kalau tauco tu masin, kurangkan garam. Kalau tauco tu masam, tak perlu letak air asam jawa dah. Macam tu cara dia. Rasa bati dah merata dah boleh goreng. Minyak dah cukup panas, sedia untuk kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng ikan sehingga masak. Sementara tu Rozet nak potong bahan-bahan ni. Ni kita nak tumis dia. Rozet pakai ni pisau lantera. Nak dapatkan pisau-pisau Rozet, kan sahabat tengok video ni kan. Dekat bahagian bawah ni, kat bahagian bawah belah kanan ada satu macam gambar kecil. Tekan situ ada ke semua pisau-pisau Rozet. Okay, ini bahan pelengkap dia pula. Belah tengah je ni. Belah je dua macam ni. Timun pula. Sahabat belah dua dulu. Okay. Yang bahagian ni buang sikit. Petua kata nak elakkan cepat basi. Buang ini. Okay. Ikan dah garing elok dah boleh angkat. Alhamdulillah. Okey, ni tauconya. Pan ni tak perlu basuh. Minyak pun Rozet pakai minyak bekas goreng ikan tadi. Cuma pakai sikit je. Tumis bawang merah, bawang putih dengan halia. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis ni tak perlu garing tau. Cukup sedikit layu, letak tauco. Macam ni. Dah layu, cantik dah. Kita masukkan tauco.
cukup. Okay. Terus wangi. Okey, tauco dah naik wangi. Masukkan air asam jawa. Air putih. Buat kuah dia. Sebabkan tauco ni dah masin, Rozet letak perasa je. Timun. Okay. Bila dah sampai step ni, bagi mendidih, bagi timun lembut. Rozet lupa nak bagi tahu tadi, kena letak gula sikit. Tapi optional. Kalau suka, boleh letak. Okey, dia dah mendidih dah. Masukkan ikan. Bismillah. Bagi ikan ni mesra. Baru letak yang terakhir. Dah mendidih cantik dah. Last sekali masukkan cili besar merah, hijau dengan bawang besar. Kacau-kacau, tak perlu tunggu lama. Sekejap lagi kita angkat. Bagi layu sikit. Jom kita tengok hasilnya. Alhamdulillah, ikan masak tauco siap. Sedia untuk dihidangkan. Itu hasilnya. Okey, kita boleh angkat dah. Ambil seekor. Okey, cepuk makan.